Perkembangan minda kanak-kanak pada peringkat awal memerlukan sokongan nutrisi yang mencukupi bagi membantu pembelajaran dan emosi mereka. Sehubungan itu, syarikat produk kesihatan halal tempatan SKV memperkenalkan versi baru Mindtropic dan Mindtropic Junior. Produk berkenaan mengandungi formulasi dipertingkat bagi menyokong perkembangan kognitif kanak-kanak. Menurut pengarah urusan SKV, Dr. Kartika Wati Muhammad, Mindtropic dan Mindtropic Junior dihasilkan menerusi kempen Serlahkan Potensi Anak Anda. Inisiatif itu digerakkan bagi meningkatkan kesedaran ibu bapa terhadap kepentingan nutrisi awal. Daripada kajian mobiliti dan kesihatan kebangsaan tahun 2019, kami mendapati 21.2% kanak-kanak terbantut di Malaysia. Ini adalah satu yang membimbangkan sebab kita dapati mereka yang terbantut itu akan mempunyai masalah kognitif. Itulah jawapan kepada kenapa SKV berusaha untuk memberi kesedaran kepada masyarakat kepentingan nutrisi harian bagi anak-anak yang sedang membesar dan memerlukan support ataupun bantuan daripada kita sebagai ibu bapa. Produk tersebut dirumus berasaskan sains oleh pasukan profesional termasuk doktor, pakar nutrisi dan dietitian. Ia membantu menyokong fokus, daya ingatan serta keyakinan diri kanak-kanak melalui pengambilan nutrisi secara konsisten. Kita bantu dengan memberi fokus kepada nutrisi yang sempurna untuk membentuk sel-sel otak yang lebih sihat dan berhubung, termasuklah bahan perlindungan seperti lutein untuk melindungi mata mereka daripada blue light yang akan menyebabkan peradangan dalam otak dan menurunkan prestasi otak. Dalam majlis pelancaran tersebut, SKV turut memperkenalkan maskot baru dikenali sebagai Owi. Ia menjadi simbol potensi setiap kanak-kanak serta medium penyampai mesej kesedaran mengenai kepentingan nutrisi minda. Turut memeriahkan pelancaran, personaliti TV terkenal Datuk Aznil Nawawi yang dilantik menjadi duta rasmi SKV bagi tahun ke-6. Anak sekarang dah menggunakan makanan segera, makanan proses ini sebagai makanan ruji. Makanan ruji tu yang kita takut. So, banyak benda yang mereka tertinggal lah. Mereka tertinggal dari segi nutrisi, dari segi khasiat itu, khasiat ini kan. Sebab dalam makanan itu mereka pilih. Dan ada benda yang mereka tak makan. So, benda nutrisi ini ada dalam suplemen produk kami kan. Jadi, itulah Pak Din kata. Kita jadikan ini sebagai rutin lah. Melalui gabungan inovasi produk dan kesedaran nutrisi, SKV komited membantu ibu bapa menyokong perkembangan minda anak-anak sejak usia awal.